Nama saya Hamzah. Bin Ibrahim. Ayah mana? Betul? Cerita saya ada bombo. Oh, bombo yang beriman. Umur saya 10 tahun. 11. Okey, tak apa. Nak tanya ni, macam mana nak cara nak kurangkan main game? Memang main game seumur ke jarang-jarang? Ada main, ada duduk. Okey, Masya Allah. Semayang penuh. Penuh semayang, insya-Allah. Baca Quran? Baca, insya-Allah. Okey. Ada tambahan soalan lagi? Ada kan? Terima kasih. Bagi tepuk tangan gemuruh. Masya Allah. Nanti saya ambil upah dah. Saya ambil upah. Okey. Subhanallah. Bila sebut game ni samalah ketagihan boleh berlaku. Tapi tengok kepada dia tu, cegah molek tu, insya-Allah lah dia boleh kontrol. Dengan game tu, insya-Allah. Tapi soalan ni mewakili budak-budak sedunia lah. Macam mana nak ketagih game. Jadi bila ada masalah dengan game, peranan besar adalah mak ayah lah. Sebab mak ayah kan ada kuasa kan. Nak telefon ke tak telefon ke, masa dan sebagainya. Saya ada jumpa seorang ibu ni, dia cerita macam mana asalnya dia bagi je kebebasan untuk main game, untuk gadget apa kepada anak. Bila ada kesedaran macam mana dia nak berhentikan. Peringkat awal, dia banyaklah peringkat. Tapi peringkat yang menarik saya baca, dia sebut gini. Dia buat gini, dia kata mainlah sebab dia nak sekat. Saya ni bila balik Ganu cakap Ganu, tak jawab tanya soalan tu cakap luar, cakap KL. Faham kan? Memang pusing dia orang Papua Betina. Jadi dia kata peringkat awal, dia kata gini Ganu, dia kata tak apalah nak main, yang penting bila masuk je mayang, waktu mayang azan je terus mayang kat sedik. Kalau dah telefon tu akan ambil. Kedua, siap kali lepas mayang kena baca Quran semuka surat. Lebih kurang gitulah penulisannya. Nak main telefon main lah. Dia kata dia minta tu je. Jadi bila dia ada imbal balik tu, anak tak apa boleh okey. Tapi bila dia mula pergi masjid, surau ataupun kalau datang ke masjid ke surau, syaratnya adalah kena semayang awal waktu. Kalau mama tengok semayang lambat apa semua tak berjemaah ke, tengoklah dia bagi syarat gini-gini, telefon akan diambil. Jadi sebab motivasi telefon tu dia jadi jaga semayang. Lepas tu dia jadi baca Quran. Tapi bila dibuat berterusan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mula-mula sebab takut telefon tak nak main game. Tapi lama-lama automatik jiwa anak tu berubah. Bila pergi masjid, kawan dengan orang tua, kawan dengan orang muda, jumpa orang baik-baik, lepas tu mula duduk balik lambat begini-gini, akhirnya sedikit demi sedikit ketagihan kepada gadget ataupun telefon. Sebab keberkatan Ustaz sebut tadi, keberkatan ke masjid, keberkatan hadir majlis ilmu, keberkatan berkawan dengan ahli-ahli masjid. Kan perjalanan di masjid sendiri menggugurkan dosa, menaikkan darjat dan juga pahala sedekah. Duduk di masjid sendiri didoakan oleh para malaikat. Ulang-alik ke masjid disediakan hidangan. Kalau nak cerita buat tu terlalu banyak. Jadi saya bila baca penulisan sudah bijak mak ni. Jadi akhirnya tak perlu dia paksa, tak perlu susah payah, dia buat gitu. Okey, itu jawapan ringkas.